Selain di Vietnam, beberapa wilayah di Laos turut tercatat sebagai wilayah jajahan kerajaan Champa ketika zaman kegemilangannya. Biarpun warisan dan tinggalan sejarah Champa agak sukar ditemui di negara itu, namun peserta ekspedisi jejak warisan Jawi II berjaya menjejakinya. Butiran penuh bersama Awaluddin Derani. Selepas 5 hari menjelajah bumi Vietnam dan Hue menjadi destinasi terakhir, konvoi meneruskan pula ekspedisi ke Laos. Konvoi tiba di Lao Bao, sebuah pekan kecil di sempadan, pada 3.30 petang dan memasuki Laos 2 jam kemudian. Selepas mengharungi 4 hari perjalanan penuh cabaran di Vietnam, akhirnya konvoi jejak warisan 2 ini berjaya sampai di sempadan Laos, Vietnam. Selepas ini, konvoi ini akan berada selama 4 hari di Laos dan dijangka melalui lebih banyak cabaran dan dugaan di negara ini. Dari sempadan, konvoi meneruskan perjalanan sejauh 250 km menuju Sabah Naket, melalui beberapa perkampungan suku kaum orang bukit yang banyak terdapat di Laos. Selepas bermalam di bandar itu, konvoi bergerak pula menuju ke Vientiane, ibu negara Laos, dan menempuh perjalanan sejauh 470 km. Konvoi tiba pada lewat petang dan kemudiannya singgah di kedutaan Malaysia bagi memenuhi jemputan. Misi ekspedisi dan peranan sebagai duta kecil pelancongan dihargai pihak kedutaan. Baik sekali ekspedisi ini untuk memperkenalkan Malaysia di peringkat antarabangsa, terutamanya negara-negara yang akan dilawati, yang akan dilintasi, dan ini adalah satu usaha yang baik untuk memperkenalkan Malaysia sebagai duta kecil Malaysia, memperkenalkan negara kita, ya, untuk mempromosikan pelancongan juga, dan juga memperkenalkan warisan kebudayaan dan kesenian kita, yang pertunjukan-pertunjukan yang ditunjukkan tadi memang menarik sekali. Usaha peserta untuk menjejaki warisan Melayu Champa di bumi Laos berhasil apabila dibawa melawat ke sebuah penempatan masyarakat itu di Vientiane pada keesokannya. Dengan bantuan pegawai kedutaan, 2 buah masjid di bandar ini akhirnya berpeluang kami ziarahi. Siri berikutnya bakal membawa laporan misi lebih mencabar di tanah tinggi dan berliku menuju ke Luang Prabang, Laos.